Ni apa? Ni kita apa? Kecil N-box ah? Bukan, ni Daihatsu ah. Tanto. Yes, Tanto. Tapi dia punya model Fun Cross. Dia Tanto tapi Fun Tanto Cross. tapi model dia Model Fun kecil. Cross. Boleh buka ah? Jom. Kalau tak kunci memang jackpot lah geng. Okey, tengok dalam interior dia. Oh, ini tak soft touch, bukan leather. Standard lah. Ni kereta Jepun. Kenapa banyak sangat K-car kecil-kecil macam ni kat Jepun lah? Sebab jalan kat sana kecil. Oh, jalan sana kecil. Dia orang macam jalan kampung kita kan. Tak patut kita besar. Tak ngam. Ui, okey. Ni macam mana boleh terjonjol macam ni, Mai? Yang mana satu? Ni. Aftermarket tu. Oh, ni aftermarket. Beli dapat sekali ni lah. Siap sekali lah semua benda. Tengok depan je cantik tak cantik. Okey, kalau boleh tengok depan ni, dia punya Tanto dia. So Tanto. Okey, boleh, tak ada masalah. Yang ni yang best kena buka pintu sana. Tak ada pintu. Oh, sebelah sana tak ada pillar. Jom kita tengok. Sana tak ada pillar kan. Member kat sana cakap, aku terpaksa diam sekejap, korang tengok je lah. Sebab aku dia tengah buat kerja, mic dia bawa. Oh, ni tak ada pillar. Cuba buka pintu ni. Ya tu. Tak ada pillar tu. Nampak. Kalau kau minat cerita-cerita recon daripada Jepun, boleh kontak Atap lah. Okay.